tomorrow. Pukul 10. Tapi dekat ke tidak, lebih kurang 50 meter daripada sini. Sampailah rumah kemudian Syekh Yassin. Apa yang kita usah dekat. Nanti kita biasa menagih sini, yang Perlis. Hari ini kita fokus di Perlis. Kenapa pilih sini? Sebab inilah pintu masuk ke Perlis. Secara yang asaslah ni pintu ke Kanga. Kalau kita balik, nanti balik ikut arah tu, pintu balik ke ikut Changlun. Dua-dua jalan lah akan bertemu di Perlis. Ya, insyaAllah. Di Perlis ni semua juga maklum lah. Kan dia punya pemerintahannya macam mana, fatwa-fatwa dia macam mana. Jadi tak sesuai untuk ziarah makam secara ramai-ramai gini. Jadi satu isu pada jemaah. Saya pun tak pernah share lah. Kalau kita ziarah makam, poster-poster ziarah makam saya tak share. Sebab takut dia trace kita, dia follow kita pula. Sebab mereka ni ada orang-orang dia ikut. Anytime boleh dapat information sampai kepada Dimitri Jabatan Agama Islam, dia akan follow kita pula ke mana kita buat, apa yang kita buat. Tak mau tengah, tak maulah mau ikut sini. Tu dia tak bagi masa buat Tok Guru kat dia. Dia kata aku tak nak bodoh, mau bagi aku Tok Guru. Tu panggil dia Syekh. Aku bukan Syekh Arab, nak bagi aku Syekh. Lepas tu orang panggil dia Pak Su ataupun Tok Su. Orang dulu panggil الملائل على إلى يوم الدين وما قلنا من قول لا إله إلا الله ما سبحان الله بحمده وما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلكم إلى حضرة سيد بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. Di sana depa kata lebih kurang 300 ton dah gubuk ni. Nama tak tahu. Lama tak tahu. Riwayat orang kampung Idrus saja. Ni Derus saja. Mungkin gelaran orang kampung lah. So je. Dan dia ni Pak Ngah Zamri kata dia ni pembesar lah bagi Kurung Anai. Kurung Anai ni kota lah. Makna dia ni seorang pengulu lah di Kurung Anai. Dan Kurung Anai ni Anai tu maksudnya di mana? Di Kurung Anai semua ni kawasan ni lah ni. Kawasan ni. Sampai ke kalau kita sebut Tamun Tulang tu masih ada sikit lagi. Dia punya kota dia tu. Dia ahli wilayah sini lah. Dia di macam di wilayah dia lah. Dibagi kepada Sultan waktu tu. Sultan bagi kat dia. Masya-Allah. Tak ada, dia tak ada. Tulisan dia tak ada tulisan. Tak ada, tapi orang dia ahli Idrus lah. Idrus. Dan kita balik nanti insya-Allah. Amin. Selamat insya-Allah. Dan kita kesihatan dan sehat dan afiat insya-Allah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Salamullah ya salaminal rahman. Dan kita balik nanti insya-Allah. Amin. Selamat insya-Allah. Dan kita kesihatan dan sehat dan afiat insya-Allah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Salamullah ya salaminal rahman. The next day.
Thank you.